Hari ni aku nak ajar satu ilmu yang mana tahulah yang tak tahu. Mana tahu ya ilmu ni bermanfaat. Mana kata nak guna pelak masa imigrasi, boleh tiru cara aku ni, tiru apa cara orang lama buat lah. Okey, untuk cara buat pelak imigrasi, tak kira lah apa motor kau pakai, motor tuti ke, motor buat lejah ke, untuk imigrasi je, bukan untuk kegunaan mana kata kau nak pakai dalam masa satu hari boleh lah, sementara cari pelak baru. Sini aku kongsikan satu tip macam mana cara nak gunakan motor, nak buat pelak imigrasi. Kalau ada satu pelak lah dekat motor tu, seloknya ada contoh motor yang selalu makan pelak, kau standby satu pelak lama. Okey, cara dia macam mana nak buat, cara dia aku tunjukkan. Okey, kalau untuk tu untuk imigrasi lah, selalunya kau simpan satu screwdriver yang kecil dekat dalam motor ataupun paku untuk pecahkan dia punya ni. Okey, dalam tengoklah apa jenis pelak. Kalau yang paling mudah kau cari pelak yang dia punya kaca kat dalam ni terkeluar sikit, senang sikit kau nak pecah ni. Pelak kereta, cuma aku nak tunjuk. Okey, kau pecah benda ni. Cara macam mana kau nak ni, kau cari satu, seloknya screwdriver yang kecil lah. Di mana ni pelak motor besar untuk motor yang putih punya. So kau nak pecahkan dia punya kaca senang sikit. Kalau untuk motor kecil, motor yang four stroke seperti fire apa, memang agak ada ruangan dia agak kecil, kau kena pakai screwdriver lah. Okey, screwdriver ataupun kau cari test pen. Test pen lagi mudah, tapi test pen tu kau cari ujung dia boleh ketuk lah. Ketuk kat sini, kau pecahkan dia, pastikan pecahkan habis, baru kau pecahkan habis, jangan tinggal dia punya sisa dalam ni. Ketuk bagi habis hingga batang ni, maknanya takut apa kalau tak habis masuk dalam blok. Okey, nanti aku tunjuk cara dia ketuk macam mana. Ketuk, sebab aku pun screwdriver tak ada, aku agak-agak ni aku ketuk je. Okey, aku tunjuk macam mana. Sebab ni aku screwdriver besar lah, tak ada nak cari, tak sempat nak cari, cuma ketuk dekat dia punya kaca lah. Dia punya kaca tu kau ketuk elok-elok lah, takut dia kemek dia punya batang kat dalam ni. Ketuk bagi pecah, nampak macam ni. Pecahkan dia punya tu. Lepas tu dah pecah, kau ketuk lah, keluarkan dia punya dia. Okey, ni aku dah pecahkan. Kalau nak senang, kau cari test pen ataupun yang screwdriver yang tajam lah, yang kecil senang. Yang besar susah sikit, takut terkena dia punya ni. Kemek kalau untuk motor tuti dia pelak besar, kalau motor fire memang dia kecil, kau nak masuk screwdriver besar tak boleh. Kau nak ketuk, pecah. Macam ni aku dah pecahkan, tapi pastikan jatuh dia punya dah kaca dalam. Itulah, InsyaAllah boleh pakai lah untuk imigrasi, bukan untuk pakai 2-3 hari. Biasa dia hidup 1 hari lah untuk cari pelak kegunaan imigrasi. Okey, terima, semoga bermanfaat.